Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menyampaikan kisah sirah tentang keutamaan sedekah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, seorang sahabat yang miskin datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hidup serba kekurangan, beliau tetap ingin bersedekah kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu hanya mempunyai sedikit makanan, bahkan ada riwayat mengatakan bahawa seseorang itu hanya mampu bersedekah dengan sebiji kurma. Sahabat itu pun berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak mempunyai banyak harta. Adakah sedekah yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan separuh biji kurma." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengajar umat Islam bahawa nilai sedekah bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keikhlasan hati. Walaupun hanya sedikit, sedekah yang ikhlas amat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersedekah dengan wang, ada yang membantu dengan tenaga, dan ada juga yang memberi senyuman kepada orang lain. Semua kebaikan itu merupakan sedekah. Dengan kisah yang disampaikan sebentar tadi, kami daripada Kelab Taha at UUSAS ingin memohon sumbangan bagi program jelajah bakti siswa yang akan diadakan pada kali ini. Sumbangan tuan-tuan, puan-puan akan dibahagikan kepada golongan asnaf dan kelangsungan program. Sumbangan ini boleh disalurkan kepada akaun Kelab Taha seperti yang tertera di bawah.